Ditikam, dipotong, dikerat, darah tersembur merata, pompang. Hari ni Zati akan senaraikan Zati top slasher movie ever. Kenapa Zati punya top? Sebab Zati yang tengok cerita-cerita tu, okay? So kalau korang nak join sekali bagi pendapat dengan Zati, mungkinlah ada cerita-cerita Zati yang, yelah, Zati baru 20 tahun hidup kan. So 20 tahun hidup berapa banyak sangat lah top movie yang Zati tengok kan. So untuk topik kita hari ni ialah Zati top slasher movie. Kenapa Zati? Yelah, sebab memandangkan Zati yang dah tengok movie-movie ni, Zati yang bersengkang mata, berdarah-darah telinga, benda semua tengok movie ni, so haruslah dalam list Zati kan. Ni kira macam acah-acah recommend lah, okay? Bukan angkat baku sendiri okay. So kalau lah cerita-cerita yang Zati akan sebutkan ni, korang macam cerita ni tak cukup darah lah, apa yang scary-nya? Oi kau, Zati baru 20 tahun, relax lah, baru je berjinak-jinak kucing dalam cerita-cerita macam ni. So maybe lah movie-movie yang Zati akan sebut ni macam kurang sikit darah kan. Sebab Zati baru belajar jadi kental tengok cerita-cerita macam ni. So kalau korang ada apa-apa macam nak suggest cerita yang lagi banyak keluar darah ke, yang lagi betul-betul macam keluar biji mata ke apa ke, korang boleh je tweet dekat Zati @mycampusradio, okay? So untuk yang untuk yang pertama Zati akan sebutkan dalam list Zati is, cerita ni Zati tak tahulah korang dah tengok ke belum kan. Tajuk cerita ni ialah Girl House. Girl House ni dia at 2015 punya cerita. Okay. Apa yang best pasal Girl House ni, apa yang korang patut tengok Girl House ni is, ada satu part tu lelaki tu potong jari perempuan tu, and perempuan tu terpaksa type gunakan lebihan-lebihan jari yang ada untuk minta tolong. Kau bayangkan. And yang paling scary-nya, bila dia potong tangan perempuan tu depan orang ramai. Kira orang ramai tengah tengok. Macam tu, tengah online lah kan. Macam Skype. Kau bayangkan kalau ada orang tengah Skype kan. Lepas tu tiba-tiba kau nampak kawan Skype kau tu kena potong jari dia. So bayangkan dia minta tolong pakai lebihan jari tu. Nak type macam mana? Sakit kan? So itu yang pertama dalam list. Kalau nak tahu yang kedua, korang kena stay tune. Sebab Zati rasa macam nak asah pisau sekejap. Okay. Macam tadi kita dah bercakap pasal dipotong ataupun minta tolong pakai lebihan jari depan orang ramai. Sekarang ni untuk movie yang kedua ni, Zati nak bercakap pula pasal kereta. Digunakan kereta untuk hancurkan kepala orang, putuskan jari orang, terbelahkan orang. Macam tu, okay. So untuk yang kedua ni, Zati nak sebut pasal cerita Saw 7. Kenapa Zati suka tengok cerita Saw 7 ni? Sebab dalam cerita ni ada Chester Linkin Park tu. Okay, tu memang salah satu faktor dia lah kenapa Zati tertarik nak tengok Saw 7 ni. Okay. Tapi yang paling best part ni tau, sebab korang bayangkan kereta yang boleh buatkan kepala korang, dia yang boleh bunuh orang dari bawah, belakang, depan. Boleh bunuh pemandu dia sendiri tau. Kenapa macam tu? Sebab korang bayangkan dia tak buat apa-apa. Dia just macam nak lepaskan diri. Dia sendiri terseksa, tapi dia kena fikirkan lagi 3 orang. 3 orang kawan-kawan dia. So nak tak nak macam terpaksa lah sebab nak selamatkan diri kan. So basically cerita Saw ni cerita pasal nak selamatkan diri atau nak selamatkan orang. So kalau korang dekat tempat dia, mestilah korang nak selamatkan diri kan. Kalau Zati pun Zati akan selamatkan diri Zati. Itu memang jujur lah, ini memang jujur. Zati akan selamatkan diri Zati sendiri.